Rajinnya Galang, dah berapa jam dah Galang macam ni. Saya buat apa ni Syah? Dia tadi yang tu je dengar. Tu ada. Betul-betul ni praktik. Rastaman. Bang, saya kayak gini saya mau ikut lomba pemuzik. Lomba tu. Lomba. Yang sambil main Battle game. of the Band. Oh, ingat sambil lari main gitar lomba hari itu. Guys, anak muda yang ngeband lah. Pertandingan lah. Pertandingan. dekat Competition. Hah? Kat mana? Dataran Merdeka. Dataran model. Wow. Gede kan? Amazing. Amazing. I tell you, support lah. Pertandingan apa sebenarnya ni? Kau Kuala Lumpur. Ayo. Oh, ada Eko. Eko. Oh, pertandingan apa? Pertandingan ngeband Band lah, band. Band, okey. Wah, Bila? saya main drum. Tapi praktik kat gitar. Boleh macam. Macam ni. Multitasking. 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 Dia nak bagi tahu dia boleh. Bila pertandingan dia? Lambat lagi ke? 2 tahun lagi sih. Praktik sekarang? Dah pernah masuk competition ke tak pernah? Belum pernah, makanya nih aku pengen tanya-tanya apa sih Ni. iniannya, cara-caranya, Alah yang tu. cara-cara praktis. Yang masuk TV tu, kawan kita yang masuk TV tu. Sampai ajak aku call dia. Dia ada dekat sini. Dekat Melaka tau. Nah, coba. Wah, boleh. Aku mau tanya nih. Saran-sarannya, advice, mau tanya advice. Datang rumah kita. Wah, cepet banget ya nyambungnya. Datang sekarang. Mama masuk. Kita tunggu lah. Tunggu sekejap. Dia daripada Melaka. Oh. Dia daripada Melaka, dia datang. Dia Wah, kata dia lama datang. dong, sejam nih. Tak, Melaka 2 jam macam tu. Assalamualaikum. Dah sampai lah guys. Melaka. Daripada Melaka. Dari Melaka ke Kuala Lumpur. Abang kenal kan? Gila, aku tak pernah macam ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan asli. Lama dah nampak. Tadi pun terus naik buruk dia. Aku daripada Melaka terus zup. Islami. Pakai jet. Gila lah. Kacau. Gila. Pakai jet. Naik apa Galang? Buruk. Buruk tu apa? Buruk tu macam muka kau. Okey. Kenalin dong siapa nih, Blackhead? Ini daripada Zaslin. Halo, Kak. Keren. Keren. Oh, Galang. Kenalin dong. Nama dia Zazli. Iya tahu kok. Itu siapa? Kenalin dong. Okey lah, gini lah. Zazli ni. Orang-orang Malaysia kebanyakannya tahu. Oke. Ini dulu bermula sebagai pelakon. Keren. Lepas tu dia penyanyi. Mantap. Lepas tu dia masuk pertandingan. Cihui. Ya. Pasal dia Komposer juga. Wih, keren. kau ni. Oh, Kak, cuma betul. kamu Tamak Kau jual saham. pengacara pun. Coba ngomong lagi, Kak. Komposer. Lagi sekali. Komposer. Saya kenal suaranya nih. Ya. Kenal. Saya kayaknya pernah ikut competition kan, Kak? Benar lah. Sebab tu aku panggil dia. Gila. Ya. Kau Apa, ni sebab ada tu sebab. Syah pandai. Dia pilih orang. Dia pandai abang enggak? Terus. Ya, nak. Mesti kalau ada pandai mesti ada. Yang bodoh. Enggak, saya cuma Cakap lah. jawab. Saya cuma jawab. Kita tolong jawab. Kau suka sama dia sekarang. Jangan main-main. Sebab dia yang call aku kan? Kau tunggu 3 minit lagi. Kau tunggu 3 minit. Aku bagi kau nafas. Okey, cerita dia. Tadi ni. Lanjut. Dia datang daripada keluarga pedigree. Okey. Keluarga orang seni yang pedigree. Wah, keren. Yes. Arwah bapa dia adalah seorang pelakon yang sangat Tak, famous. sekarang ni tak payah bagi Tak, asal dia cerita pasal aku, bagi dia cakap ceritalah. Kita dengar daripada Kita tanya dia. Tapi aku sebentar, aku mula-mula nak dengar tapi dia biar dia cerita. Tak, mula-mula aku nak dengar dia cerita tapi suara dia Ya, menggelikan. benar-benar. Macam tu. Jadi Jadi aku rasa dengan cerita tu. Lebih Okey, baik. aku cerita dia stop dia kat pedigree aristocrat lah kira level dia. Okey, so cerita siapa family kalau kau. kita nak tahu sesuatu, kita tanya pada orang dia. Kita Sebenarnya bukan aku dengar tahu dengar. lebih daripada dia. Betul. Aku pun tak terfikir nak cerita benda tu. Betul. Kalau tanya aku cakap penyanyi gelap, pelakon, pengacara, aku tak terfikir nak bagi tahu background family. Okey. Okey. Siapa family kau? Okay, family aku, kira saya ni membesar dengan ayah dan ibu pelakon. Oh, awak membesar dengan ayah dan Ya, ibu. dengan family seni lah. Memang Oh. interview sangat rasanya. Okay, mak pelakon. Yap. Normala Omar Zulkifli Zain, ayah kakak pengacara Nurzizi Zulkifli. Keren. Jadi daripada kecil tu, kalau nak kata dunia glamour tu daripada kecil lah, because of memang setiap raya muka keluar cover. So daripada kecil baju raya tu memang dah 5-6 helai lah. Kau selalu keluar cover. cover. Dia ni daripada kecil Tapi- muka kena cover je. Tapi
Time family je keluar cover. Bila dia aku solo macam ni tak keluar cover. Cover your face lah. Yes, I cover my face because there's a lot of haters, man. Yeah. Wow. Ini yang kamu perlu tahu. Ya. Kalau kamu mau masuk competition, akan ada macam-macam perkara yang perlu titik beratkan. Dikebalkan. Titik berat kamu tahu. Ah, Dikonsiderkan. Okay, sambung. Tapi so agak scary ya, maksudnya dengan impact. Maksudnya kita jadi famous tapi ada consequences yang harus kita terima. Well, in life Nggak is selalu like that. positif tapi juga ada yang negatif Yeah, gitu. of Dan kita Dari zaman dulu, cuma zaman sekarang ni terlalu senang. Masa dulu blog, website, kau kena pergi website punya blog untuk tengok artis-artis punya Yep. komen-komen, family orang macam daripada dulu pun orang tak ada yang tak suka family Zulkifli Zain, Malah Umar ni. Tapi cuma sekarang ni netizen dah terlalu simplistic lah. So Access lah. and easy to expose juga kan. Dan ya kan? kita yang which is ada anak-anak kan, anak-anak dapat senang tengok apa yang orang haters kita ke. Macam baru-baru ni competition I join kan, orang kata aku pondan babe. Ya ampun. Aku baru nak tanya kau soalan ni. Aku perempuan babe sebenarnya babe. Janji. Babe. Janji. Boleh Aku buktikan tak? Aku beranak 2 normal, 1 Caesar babe. Sakit babe. Aku tak nak dengar. Jadi dia babe, aku sebenarnya perempuan. Tapi dalam competition orang kata aku pondan sampai kena bawa tunjuk anak-anak. Sampai anak pun jadi automatically otak dia orang macam bila orang bertanya awak lelaki perempuan, anak yang jawab mak saya bukan pondan lah, mak saya perempuan. So sebenarnya mental anak tu jadi sebab terlalu berluasa senang kan, senang pergi. Kadang-kadang orang bercakap tu dia tak fikir kita punya. I mean it's stupid for orang untuk tanyakan tu lelaki ke perempuan. Itu apa? Weh, baru-baru ni Kau. aku nak pergi aku nak pergi salam lah seseorang lah, perempuan tau. So aku macam nak respect. Kita respect lah nak salamkan. Orang ni dia siapa? Artis lah. Artis. Orang lama. Orang lama babe. Aku tak boleh mention nama Popular lah. lah. Dia dulu for freelancer lah. Abang Teddy katanya mau tahu. Abang tak boleh bang. Baru nak bisik-bisik ada mic pula. Okay. Lepas tu aku pergi, dia dah bertudung lah. Okay, artis dulu tak bertudung, sekarang dah bertudung. So dia pakai segala lah. Okay. So aku nak pergi salam dia Handstop bagai lah. Okay. Dia macam ni. Aku uduk lagi tangan aku. Dia macam ni. Kenapa? Aku macam, Kak, aku cakap kan. Laki ke perempuan dia cakap. Astagfirullah. Aku tu macam perempuan kau. Kau bayangkan dia jadi macam dekat situ aku macam malu dah. Ini di depan orang ramai. Dia nak orang ramai. Dia macam, Waduh berat. macam ni Syah. Tak macam mana okey sebab apa tahu satu penyanyi dekat Malaysia kebanyakannya selalunya adalah perempuan Suara yang lembut. lembut-lembut, yang suara lembut, I see. yang tak ada opinion, bukan tak ada opinion tapi tak Tak loud lah. tak loud. Kan. So, Very artis. Tak, itu untuk perempuan yang normal. Macam aku tak normal. Kau tak normal sebab boleh tak kita punya production ni ada benda untuk aku balik kat badan ni? betul lah. Macam Kan? telur Untuk ke, perempuan yang benda-benda konsep basi. aku faham. Persepsi kita perempuan normal lembut. Ya. No, what I'm trying to say is selalunya suara perempuan Melayu adalah suara yang nyanyi lembut, ya apa. Jadi bila kita ada seorang penyanyi yang bukan the norm, bukan normal punya suara yang biasa didengari dekat Malaysia punya industri, orang akan mempersoalkan. Ya. Tak mempersendakan. Yes, I see. Ini orang tu mak beruang Sorry, ni. mempersendakan tu degrading kan. Degrading kan. Ya. Something like that. Yeah, Mempersendakan untuk tapi, menjatuhkan. but this is something yang aku tak faham tau. Abang tak faham tau. You know, sebagai seorang yang involved in the industry, consider quite long, Zazlin sebagai pelakon, kan? Dan yang Zazlin kata tu dia adalah seorang artis yang Zazlin nak salam tu. Takkan dia tak kenal Zazlin Tak kenal kot. dia. Tak kenal. Okey. Sebelum Ceritanya dia. Dia tak kenal. Sedangkan dia otak. Tapi tak salahkan juga. Pasal kau sendiri tak tengok TV. Kau rasa pelakon tu tengok TV. Tapi aku membaca, aku ikut perkembangan Tapi dia peredaran zaman. Tapi aku pun tak macam tu juga. I don't watch TV, I don't Yeah, but listen to still you radio. read. You don't tell me that you don't read. Tak keluar cerita-cerita. Tapi bagi aku lah bagi aku macam siapa-siapa yang salam kau kan, kau mestilah itu adab kan.
Tapi bagi aku katalah mungkin kau mungkin dia tu lelaki ke perempuan kan. Kalau kau seorang yang betul-betul menjaga tata susila kau tu, then you have to prepare satulah kain ke, sarung tangan sendiri ke, Pakai glove, pakai jacket yes, ke. pakai glove ke. So lelaki ke perempuan ke pundan ke nak salam kau, so go get ready dengan benda tu. Hai, pakai kaki, what's my name? So aku macam waktu tu memang aku macam tak tahu nak react macam mana babe. Aku macam saya perempuan ke? Saya perempuan cakap. Lepas tu orang sekeliling kata, ni lah ni anak pelakon lah ni. Oh sorry saya tak kenal. Dia macam aku lagi dah tak kasi tu lagi aku malu. Buat pada aku poyo lah kalau dia yang dalam satu scene, dalam satu industri. Okey, macam ni lah. Kau dah panas pakai malam. bertutup, Phone kau, nasib baik aku buka phone kau. berlutut, semua tu betul. Tapi kalau kau dah menjatuhkan maruah orang lain tu adalah satu benda yang tak betul. Jadi, kau betul ke tak betul sebenarnya? No, it depends. Kalau niat dia sebab dia tak kenal dengan ikhlasnya, dia tak tahu. True, tapi kalau dia pergi dekat-dekat untuk bercakap hanya dia dengan dia je boleh dengar. Dan it's okay, aku tak malu sangat. Okay, Faham betul. tak? Agree. Dekat di hadapan halayak ramai orang tiba-tiba tanya aku, Syah, kau lelaki ke perempuan? You know, it's... Malu. Tapi because you are in that mainstream punya scene right now kan. But kalau bila benda ni berlaku, kalau dulu-dulu waktu you on waktu tengah main kelab lagi, how would you react? Saya macam Tak biasa sangat lah. aku tak. Dia sebab dalam kelab malam dulu, kalau kau tanya aku sekarang dengan dulu kan, kelab malam tu aku rasa aku boleh terima lagi. Walaupun orang kata kelab malam punya orang tu adalah orang yang jahat pergi kelab kan. Tapi orang yang kelab tu sebenarnya lebih respectful lah sebenarnya aku rasa. Actually. Diorang lebih menjaga adab. More liberal kot. Dia more open minded lah. Macam dalam kelab sendiri bila aku salam orang ke pekan, diorang macam salam, tapi diorang pernah buat betting juga babe. Waktu aku dalam kelab malam, customer kat bawah betting. Lelaki ke perempuan? Ni lelaki perempuan. Diorang betting main duit babe. Bruh. Dan bila aku sampai kat table diorang macam, Cuk nak tanya kakak boleh, akak lelaki ke perempuan? Aku pun jawab perempuan dek. Aku tentukan sebab cara dia tanya pun lembut kan. Perempuan dek. Ya aku terus terkesan bila pun aku dah cakap dia perempuan, dia boleh betting depan aku. Selalu ke benda ni berlaku? Lain kali kau kerja malam kau cakap aku nak buat duit. Aku tahu kau perempuan kan. Aku buka betting. Aku sampai menjadikan benda tu satu komedi untuk aku perform di atas pentas tu. Dan menggunakan komedi-komedi orang kat bawah tu yang mengatakan aku pondan, menjadikan ini satu komedi on stage. Saya pondan. You know, that kind of thing lah yang berlaku. Tapi memang ada lah benda ni. Daripada zaman aku nyanyi kelab lagi lah. Betting-betting. Okey, antara dua bidang seni ni, dua cabang seni ni lah. Mana yang kau sebenarnya kau suka? Nyanyi. Sebab nyanyi, kalau kau bijak, kalau kau duduk di tempat yang betul nyanyi tu, satu lagu kau boleh dapat duit besar. Dalam 5 minit je. Okey. Aku jujur babe, berlakon kau duduk 2-3 bulan kau dapat dah satu lagu penyaga macam tu. Kau nak yang mana? Oh ya ke? Sebenarnya menyanyi lagi buat duit. Okey, kita jangan cerita pasal duit lah. Kita cerita pasal passion kau. Nyanyi. Nyanyilah. Tapi adakah your parents kita tahu dia sebagai pelakon. Dekat rumah dia nyanyi tak? Mak aku penyanyi babe. Nama Omar penyanyi. Dia ada album tak? Lagu Opah tu dia nyanyi. Oh iya ke? Dia seorang tua, pengasih dan penyayang. Tu mak aku. Gila Kau dia. tak payah fake sangat boleh. Oh iya. Lagu tu tak ada yang meriah macam tu. Sajalah. Opa, aku suka Opa. Okey, pasal apa lagi kau nak tahu? Itu yang aku nak tahu. Tapi dia ada album tak? Ada babe? Ada. Kau pun sama spesies-spesies dengan awal tak tahu. Aku muda, itu bukan zaman aku. Tak ada macam ni. Kalau tak tahu, patut tanya tak apa. tak apa, betul. Ni dah lah tak tahu, lepas tu nak elak-elak salam. Itu Marah lagi pasal salah tu. Aku panas. Kita salah pula. Tapi kalau sebelum itu saya boleh Kak Zazun boleh cerita dulu nggak awal mula career sampai ada di titik ini semua okey. orang tahu. Semua orang tahu kita akan bersama. Harmoni. Bila sampai akhirnya. Salah lagi dia. Okey, starting customer. Saya customer tengok orang punya tengok band nyanyi. Kalau yang berlakon memang daripada kecil pergi audition. Kita Ceritain yang itu, yang itu dong. Yang berlakon Yep, daripada kecil family memang tidak kira dia tahu kita suka berlakon. Dia hanya macam kalau nak pakai pelakon kanak-kanak bagi tahu anak aku ada. Tapi daripada awal pun memang family tak ada. Aku bukan spesies yang family aku bukan spesies yang teman. Macam sekarang pelakon kanak-kanak ada mak teman, Mak jadi kakak manager. teman ya, tak ada.
Aku hang nak berlakon. Betul nak berlakon. Okey, tapi tak ada siapa teman hang lah. Sendiri. So aku naik band runner seorang-seorang kanak-kanak waktu tu dah jam 4. Sendirian. Bawa baju tapi baju di prepare oleh adik-adik tolong packing lah. Sorry Kak, ini audition apa memang udah pasti? Sudah dapat. Udah pasti dapat. Akhirnya waktu tu. Tapi pelakon kanak-kanak biasa je lah. Duduk dalam van. Lepas tu nak kembangkan daripada situ, nak kembang semua saya cari sendiri lubang. Audition. Buka paper, uji bakat. Dapat tahu ada uji bakat, kita pergi. Memang sendiri, family tak tahu apa pun. Yep. So kau punya first watak tu yang kau berlakon tu kan, masa kau kanak-kanak tu, watak tu ada dialog ke ataupun dialog. kau jadi watak kau jadi reban ayam Tak ke ada. pondok telefon? Aku memang tak pernah dapat watak ekstra. Aku memang adalah seorang Aku tengok pelakon yang macam nak berdialog. nangis Ya. tadi. Pelakon yang berdialog. Oh, bukan nak jadi pondok telefon ke reban ayam Pelakon ke, bukan kanak-kanak, lah. pelakon pembantu. Bukan pelakon ekstra sekali lagi. Pembantu. Oh, okey. Awas lah. Mak tak pernah ekstra dek. Mak kaya dia sini. Okey. Dia ni pelakon pembantu. Pembantu Lanjut. rumah. Lepas tu Pembantu pelakon. waktu pengacara. Lepas tu pergi audition dekat Angkasa Puri mengacara. Umur berapa ni? Masih kan pada jam 4 dan jam 5 macam tu. Oh, kau memang cakap banyak daripada dulu lah. Daripada dulu minat nak ke arah seni lah. So senang kata minat nyanyi tu okey, nyanyi memang minat nyanyi tapi seni tu banyak lah. Sebab tu orang bagi aku berlakon pun boleh pergi, mengacara pun boleh pergi. So aku memang daripada dulu, daripada kecil tu memang semua benda aku pergi. All around entertainer. All around entertainment. Gila. Lepas tu jalan kaki sendiri babe. Zaman dulu selamat jalan kaki. Jalan kaki sendiri pergi Putra LRT, naik LRT sorang-sorang. Oh, masa tu dah ada LRT lah? Dah. Aku budak lagi. Masa tu. Kau sangat tua baby. Kau tua. Kau je tak sedar. Tua Kau sangat. patut pengacara kau pergilah biar aku yang telefon kau. Konon-konon kau tetamu. Okey, lepas tu naik Putra LRT semua daftar sorang-sorang, tak ada pengikut, tak ada ayah ikut ke apa. Jadi memang usaha untuk pergi berada dalam industri ni sendirilah, tapi dibantu oleh recommended daripada family je lah. Lepas tu dalam bidang nyanyian Yelah, kan bila kau buat tu kau seorang kan. independent lah. Diorang tak kan. Kau tak terasa mak abang kau tak sayang kau Tak ke ada apa? sebab waktu tu mak bapak aku sangat famous. Dia ada job dia orang. Tapi kalau menurut saya malah parentsnya Kak Zazlin tu memang train Kak Zazlin tu untuk independen dari Kau dah kecil. duduk dalam industri ni betul. Tak lah, kalau aku macam gitu maknanya aku tak sayang anak aku lah. Tak ada. Emang sampai sekarang abang sayang? Lanjut. Lanjut. Tak, sebab daripada dulu kalau kau tengok parents dulu memang banyak lego anak-anak untuk independen belajar Makanya sendiri. itu yang membedakan anak-anak zaman dulu dengan Sama sekarang. anak-anak zaman abang. Saya nggak berani Kau zaman bercakap. kau zaman kau dulu kau apa sebab bapak kau mak kau teman kau ke apa pergi tengok penyanyi kelab Sebab semua? dia Tak, satu lagi dia susah dibendung juga. sebab dia Apa anak jalanan. Dia sangat kau tu Dia ni. sangat agaknya tu kena Kau ada gila orang teman. kau. Macam aku tak ada orang teman, aku tak datang sendiri daripada Melaka je sampai. Sekejap je. Gila lah kau. Parents memang tahu aku suka nyanyi lah. Sebab tu dia orang belikan dulu apa hi-fi. High five. Itu kan. Yang CD 3 pusing Ya, tu ya, kan. benar. Karaoke babe. Bapak aku sanggup beli sebab nak suruh aku karaoke kat rumah. Sebab aku asyik nyanyi kat toilet je. So bidang tiga bidang tu nampak and then audition yang betul-betul drama yang menjadi yang menggelarkan aku komposer adalah Cinta Madinah. Cinta Madinah tu aku berlakon. Cinta Madinah tu aku berlakon dengan arwah ayah dan mak aku masih hadir ni sekarang. Kita berlakon sekali. Itu adalah bonus lah sebab dalam cerita tu diorang mencari seorang pelakon menjadi watak kepada anak kepada mak bapak aku tu. So, Kau dalam cerita tu kau jadi anak angkat dia orang. mereka. Anak betul. Oh, betul okey. Anak betul diorang. Jadi waktu tu dapat peluang pergi Mekah, pergi Madinah apa semua. Oh, gila ni. kau. tengok poster dia. Yes, Cinta Cinta Madinah. Tapi masa tu kau budak lagi lah. Aku waktu tu baru lepas SPM 17 tahun. The second one. Oh, mungkin dosa kau tak banyak lagi kot. 16 ke 17 lah macam tu. So apa yang berlaku Ni Cinta Madinah. apa yang berlaku dalam cerita ni, bapak aku waktu tu kat Mekah tau, dekat Madinah dalam van, kita orang van production kan. So bapak aku cakap, anak aku boleh kompos aku. Sebab aku dulu suka record melodi kat Walkman. Asik. So lagu Oasis cerita ni akulah kompos. Wih, keren. Keren. Yang orang kata tanpa kita expect apa pun. Ya. Tapi kau boleh main instrumen tak?
tak boleh. Aku boleh melodi je. That mean kau nana nanti arranger yang akan. Ya. Waktu tu kebetulan rezeki aku dulu pernah kahwin dengan gitaris. Right. Jadi setiap kali aku melodikan lagu, gitaris akan Arrange lah. dia akan tolong dapatkan tu lah. Tapi nasib baik tau. Kalau diorang nak buat lagi cerita Cinta Madinah ni, katalah diorang nak buat rewrite balik ke kan, reshoot apa nak buat balik version baru ke apa kan. Aku nasihatkan kau jangan pergi. Aku dah agak dah dia nak cakap benda-benda macam ni. Kenapa? Sebab aku tak apa nak Madinah. Bukan, dia takut. Dulu zaman Madinah tu kau masih okey lagi, 17 tahun dosa kau kurang lagi kau pergi. Kalau kau pergi sekarang bahaya ni. Tapi aku rasa kalau aku pergi sekarang Mekah, mesti doa aku lain tu. Dulu doa aku tak apa-apa tu. Sekarang apa? Kalau dulu Dulu doa aku adalah ya Allah bagilah aku satu cerita yang orang ingat aku sampai bila. Which is doa tu diangkat. Dunia baru. Okey. Aku balik daripada Mekah tu, aku dapat panggilan untuk audition. Dunia baru. Dunia baru. Dan watak Sariah aku dapat. Sampai ke sekarang orang tahu Sariah ni. Betul. Tapi satu cerita tu je lain pun babe. Tak Salah apa. doa. Oh ni. Tapi tetap muka aku tak ada. Tetapi pula cerita tu yang meninggalkan kesan. That means you did. Doa aku diangkat. Ya Allah Tuhan aku bagilah aku satu drama yang orang kenal apabila satu drama tu je lah orang kenal apabila. Okey, kalau sekarang kau pergi, apa yang kau rasa kau nak doa? Aku rasa doa untuk anak-anak aku lah kot. Doa untuk banyakkan rezeki bagi. Keren. Yelah aku sekarang seorang dengan anak-anak kan. Jadi Amin dulu. jadi doa ya Allah baik jemputlah aku pergi Mekah lagi ya Allah macam tu. Jadi doa tu tua sikit lah. Yalah, betul lah. Kak ini mak-mak punya tahun-tahun berapa nih Kak? Mak supaya job tu non stop. Ini tahun berapa dunia baru ini? Ini waktu ni umur aku 18. Tahun kau bila? Tak ingat lah aku. Sekarang aku 40 kira sendiri lah. Kira? 16. Kita buat aku patut dulu sementara diorang kira orang tua orang kira malah lambat sikit. Dia kena guna apa tu? Yang Tarik. sampah. Sama. Nampak? 22 tahun. 22 tahun yang lalu. Dia kalau kata 2004 berarti? Dia kalau kata artis-artis sekarang celebrate apa 30 tahun anniversary. Aku pun sebenarnya dah boleh buat dah. Dah 22 tahun dah. Ya benar. Lama lah juga sebenarnya. 2004. Tapi memang kalau apa doa di depan Mekah gitu kan kayak di tanah suci itu Ya, kayaknya tapi doa yang silap paling- aku sebab aku cakap satu drama. So lepas ni kalau doa ya Allah ya Tuhanku Semua drama. perbanyakkanlah rezeki aku ya Allah bagilah aku banyak lagi job yang besar-besar masuk. Tak naklah RM1,000 biar dapat masuk sekali masuk 10 ke 20,000. Tamat ni. Okey, aku nak tanya tamat. okey pasal doa kan. Okay, aku nak tanya walaupun agak jauh lah kalau dia nak pergi, dia tak boleh naik kapal terbang lama-lama kan, dia tak boleh. Lepas tu dia kena bankrupt, pasport tak boleh keluar kan. Siapa? Adalah orang Ada tu orang kena kat sini. ada. Dia kat sini. Masa aku bankrupt pasport aku tak boleh keluar. Dia terasa je. Okey. Pasal dia tunjuk kau tak nampak lagi dia tunjuk kat mana. Kalau abang nak doa macam mana? Oh, deep terus. Bagi nanti t-shirt tadi nah. Bagi satu bekas terus. terus berubah. Oh ini abang mau audition ini ya drama. Dunia Dia cerita lama. lama. Dia dunia Dia baru, dia cerita- dunia lama. Dunia paling baru. Paling baru lah. Kalau kau diberi peluang. Ni tu yang tu tengok ni dia nak sponsor kita. Ya amin. Amin. Mana tudung aku? Kau nak doa apa? Abang janganlah nangis bang. Allah ya Tuhanku. Enggak usah gitu kasih tahu aja doang, enggak usah doa sekarang. Apa doanya? Kita orang tak nak Apa tahu. salahnya? Iya betul. Tak salah. Ya, Okey. kalau orang tua kita tak boleh ni bangkang. Kita tak lawan. Nanti orang kata kita dah. Angkat. Kau berikanlah aku kesihatan yang baik. Amin. Murahkanlah rezekiku. Amin. Senyapkanlah mulut kawan-kawanku yang ada ni. Tapi tak ada nak Tolak balik. Selama 3 bulan. Cukuplah 3 bulan aku tak mendengar suara dia. Salah tolak balik. 3 bulan pun cukup Ya, lepas tu lah. Tuhan bagi kau bekak. Jangan masuk gaduh lah. Tak, itu je. Aku diberikan, Alhamdulillah, anak aku dah besar-besar kan. So, aku Dah nak, kau suara sebab. Biasalah orang pasal ni doa yang ikhlas. Aku nak kesihatan diberikan, Azwan Ali pun ya. Azwan Ali. Ni gaya dia. Kita sama-sama. kesihatan, kedamaian. Itu je aku nak. Okey.
Tapi kalau usia kau dulu umur 18, aku tak rasa doa macam ni. Kahwinkan aku dengan perempuan cantik-cantik dalam dunia yang Sebab banyak dulu, duit. Dulu Syah, Kalau kau tanya aku dulu doa lah, apa? kalau kau cerita- Dulu doa aku selain minta drama tu, doa aku, ya Allah Tuhan aku, kalau boyfriend aku ni betul-betul tak bukan untuk aku, kau jauhkanlah. Oh, cak. Weh, betul weh. Main bodoh je duduk doa. Lepas tu sampai kat hotel tu, memang kantoi dia ada perempuan lain. Aduh. Doa betul memang kau kat depan Kaabah tu. Tapi aku rasa macam merugikan aku punya doa tu, macam rugi, kau faham tak? Dapat peluang pergi bukannya selalu. Doa aku tak apa-apa zaman dulu. Kali ni nak pergi kau memang kena tulis siap-siap poin-poin doa kau supaya benda tu Maknanya semua waktu dianggap cerita betul. Madinah tu memang shoot dekat sana lah. Ya, memang kita syuting memang kat Madinah, tapi kita memang kena buat umrah wajib kan. Lepas tu bila buat umrah baru kita pergi syuting. Satu lagi sama terus break off. Best. Pernahkah anda merasa buruk rupa, depresi, kemurungan, kurang harga diri? Jangan risau kerana semuanya akan berakhir sekarang. Hanya dengan sekali cucian saja anda akan mendapat kesan yang maksimal. Tampan, segak, bergaya. Aku jatuh cinta. Gunalah sabun Cap Kuda Bersih. Gunakan dengan pandai. Ni kira macam dalam in your perjalanan seni ni, this is one of the Beautiful punya. the beautiful part lah kan. setuju, So bila ada yang beautiful, ada yang not so very beautiful Ya, juga, pasti. kan. Ada baik dan pasti ada yang Yeah, so buruknya. kita dah cerita the beautiful part. I mean, of course, kita bila kita dalam industri kita jumpa banyak kawan. Itu yang the wonderful part. Bila Oh, tapi untuk aku tak. bawa tenang, sis bertenang, makan. Makan Aku rasa coklat, makan ni dia tenangkan agresif dia. lah. sugar. Dia sangat susah kontrol dia. Sugar. Guys, kalau korang yang kurang-kurang gula, makan. So my point being is, of course ada benda yang happy dalam kehidupan kita, dalam tak kisah dalam kerja kita ke, dalam kita punya life ke apa, but also mesti ada titik-titik yang tak best yang you cannot forget. Kalau Titik you want terendah. to share with us. Tapi yang tak nangis sebab abang tadi dia very sensitive, aku takut dia nangis. Okay. Saya ni seorang yang jujur lah. Macam bukanlah macam mana cakap eh? Kadang-kadang cakap tu, Ada orang jujur. kadang-kadang cakap tu main lepas. Kita tak fikir benda tu mungkin terguna Efek orang lain, kan, efek orang kenapa macam cakap apa yang kita patut rasa cakap. Lepas tu apa yang saya boleh cakap dan titik yang tak best adalah di mana orang-orang kawan-kawan especially yang kita tolong, kita jaga, kita sayang, kita tatang, mereka tu yang makan aku. Aku berbelas tahun consider sebab lah. Berbelas tahun consider aku hidup dengan kawan-kawan yang rupanya not really support me. They are talking like macam, bagus babe, buat babe, tapi belakang kita Zazlin tu dia jatuhkan aku. So bila benda-benda tu berlaku, bila kita fikir benda-benda tu selama ni aku buat benda ni, aku ingatkan kawan-kawan aku suka, ingatkan mereka support, tapi rupanya tidak. Dan sampai keluar kat statement Facebook sana sini macam kau tahu tak peli-peli aku. So kita lari daripada bidang tu. Aku lari daripada bidang kelab malam sebab aku rasa macam dah terlalu banyak orang tak suka aku. Walaupun aku rasa macam aku tak buat salah apa, aku just nyanyi je pun, you know. And bila keluar daripada industri kelab dan aku pergi ke mainstream, which is sebenarnya lagi teruk sebab aku kena dengan Malaysia. Bukan kelab malam. Ya, circle-nya jadi tambah Lagi besar. lagi luas ya. Jadi sekarang hidup aku dengan anak-anak aku je lah. Jadi komen kalau daripada Malaysia tu pada netizen lah, betul. Ada kawan-kawan kelab malam kita yang dulu tak suka kita, yang mungkin kita dah block mereka. Dia part of the team lah yang kutuk. Okey Cuk, dalam banyak-banyak tu share satu yang paling Membekas lah. memberikan bekas yang sampai sekarang you ingat. Ada tak satu komen ke atau apa ke yang apa yang dia cakap pasal you yang paling rasa macam aku tak boleh terima benda ni, duduk rumah macam ni seorang-seorang macam tu. Zazlin tak boleh nyanyi. Memang boleh dikatakan
100% komen cakap aku tak boleh nyanyi. So selama ni keyakinan aku untuk nyanyi yang bertahun-tahun aku minat nyanyi tu sekarang dia jadi drop Confidence hilang. Ya, totally confident level aku sangat hilang. Sebabkan sedikit sebanyak kau termakan dengan kata-kata netizen tu lah yang kau tak boleh nyanyi. And which is dulu support aku, arwah bapak aku dan family aku. Jatuh. Habis aku Kimel tu jatuh. Dulu yang support aku yang very memang family aku support aku sampai sekarang tapi yang betul-betul nak tengok karya aku, nak tengok aku kompos lagu, arwah bapak aku dah tak ada. So komen netizen adalah diorang pesandakan apa yang arwah bapak aku cakap kat aku, don't stop, keep going. Which is sekarang ni aku faham lah kenapa don't stop tu. Which is dia tahu bakat anak dia tahu anak dia suka berlakon, dia tahu anak dia suka mengacara, dia tahu anak dia suka nyanyi dan boleh aku buat lagu. Cuma bila kau tak duduk dengan surrounding yang support tu dah kan, tak ada dah aku tak buat lagu ke apa ke. Cuma this coming raya lah baru dapat lagu aku sendiri release. So sekarang ni yang okay, yang support family just macam family sekarang support, they are still supporting. Cuma yang into it betul-betul dulu arwah bapak aku lah macam dia ada lagu pasang aku nak dengar, pasang nanti aku cari orang kalau boleh buatkan hang punya lagu ni apa semua. Sebab dulu Sangat supportive. ya bapak aku sebab itu lagu Cinta Madinah tu daripada mulut dia. Dia cakap ni anak aku boleh buat lagu, suruh dia buat lagu. Aku yang memang waktu tu lagi belum berada dalam industri club, belum kenal siapa-siapa musicians pun. Aku hanya record so, bapak aku yang usahakan ni melodi lagu dia. Producer tu bawa pergi kenal musician macam mana aku tak tahu. So aku tak tahu, aku record lagu. Kau nyanyi? Aku nyanyi. So benda tepuk tangan dulu. and then yang paling terkesan bila family pun turut sama kena kecam, you know. Mak aku datang tengok aku Wayne Million pun mak aku sendiri cakap baru-baru ni berborak dengan mak aku kan, Mama okey ke Lalin kena kecam-kecam macam ni. Aku tak faham lah pasal apa, you know, because mak aku dekat dalam dewan tu dia dengar orang cakap lah sukalah tu anak dia masuk tu. Orang cakap macam gitu? Ya babe. And aku macam serius lah. Waktu aku tengok hang tu ada orang kat belakang cakap sukalah tu anak dia masuk TV, suara bukan boleh nyanyi pun. Dia jahat dia. That's why I said nowadays people are like sejahat-jahat mulut aku pun kita still ada tapis bila kita jumpa orang ataupun kita tak ada pun terfikir untuk bercakap benda-benda macam tu di halayak ramai. Ui, jahat gila. Mak aku, so adik-beradik aku pun sedikit sebanyak daripada yang penyabar babe. Kalau kau dapat tengok ada kadang-kadang kakak aku komen balik dengan komen netizen yang kadang-kadang fitnah aku bayar TV, fitnah aku bayar juri, fitnah sebab semata-mata aku make it to final kan. Dia orang fitnah, dia orang cakap aku bayar TV3. Ataupun dia kata kau daripada family, orang seni jadi bagi kau. Sedangkan memang aku pergi mana-mana audition nyanyian yang kena reject bukan sebab kena reject daripada awal babe. Aku pergi AF ke pergi mana, aku sampai stage 4 sampai dah isi borang, sampai tunggu producer call je. Tapi disebabkan dulu parents aku famous, banyak kali aku cakap benda ni tapi orang tak percaya. Zaman dulu anak artis nak jadi artis susah. Tengok Sheila Hamzah dulu sendiri macam mana dia nak pergi sampai ke China baru orang Malaysia appreciate. Susah anak artis dulu nak jadi artis susah. Zaman sekarang ya Allah, mana anak-anak artis tu yang dah jadi artis tu appreciate lah. So kita orang ni yang best aku ni dulu nak jadi artis tu payah, nak jadi penyanyi especially payah. Tak, tapi yang mulut yang kat belakang tu cakap cakap macam itu jahatnya. Ya, mak aku pula kat wheelchair, mak aku pula memang tak nampak. Mata sebelah dah tak nampak kan. Mak aku dengar je lah, dia diam. Dia lah, tu mak aku mampu cakap sabar je lah. Alin, mama dia dulu pun orang tak suka. Dekat situ kan, aku tak nak bayangkan perasaan kau tau. Actually, Mak aku. aku bayangkan perasaan mak. That's why macam aku cakap sekarang ni adalah efek. Benda-benda netizen cakap ni kadang-kadang efek family aku. Walaupun mungkin orang kata orang tak kisah kan. Tapi benda tu bermain dalam fikiran mak aku. Kau tak aku tanya mak aku boleh jawab benda tu. Ya betul lah. Tapi menurut saya Kak,
tapi karena mamanya Kak Zazlin juga sih, Kak Zazlin bisa Ya, betul. sejauh ini gitu loh. Ya. Kesabaran seorang ibu, doa seorang ibu, Yes, you know, restu, ketulusan, keikhlasan. Betul. Kayaknya dia bisa nih go through semua tuh bang. Betul. Kalau tidak, aku cakap engkau ya. Aku pernah ada satu fasa yang memang dah tak nak hidup habis. Alamak. Aduh, kenapa tuh? Kak? Keluar daripada Wayang Milik tu, aku rasa macam Oh, baru-baru ini dong Kak? ya, tak consider aku baru setahun ni, baru macam a few months ni baru aku get back on my track balik lah. Okay. Keluar daripada Wayang Milik tu boleh katakan 2 bulan aku tak nak jumpa orang. Sebab aku rasa macam siapa yang nak jumpa aku? Sebab dalam TV tu semua haters. Sepanjang aku dalam Wayang Milik tu, aku turun je pentas dah ada dah komen seram negatif. 90% negatif tentang aku yang hanya menyanyi. I was talking to her about this before, and aku because I am an empath, so aku put myself in her position, kan? Because I can see that apa benda yang dia buat dalam, sebab dia passionate in doing it. Cara dia nyanyi ke apa benda bukan nak ikut the normal Malaysian route, kan, where kau kena nyanyi macam ni, kau kena buat macam ni, kena lembut-lembut, lepas tu kau kena bercerai, lepas tu kau kena couple dengan orang, you know that kan, kau tak ikut that normal route. So bila you do your own thing, when people are not dia, orang tak boleh terima dengan benda yang lain daripada apa yang selalunya ada. And having access, semua orang ada access to internet, dan kita lupa yang tak semua orang pandai, kan? Tak semua orang bijak. Nama je smartphone, tapi it is being handled by stupid people. Keren. Yelah, macam contoh zaman sekarang kan. Aku cakap engkau okay, aku boleh nyanyi lah contoh, tapi aku tak tahu macam nak viralkan nyanyian aku. Aku tak tahu macam nak buat konten yang menarik. So I'm going to be korup lah memang. Kau takkan jadi apa-apa. Orang yang tak pandai nyanyi pun nowadays influencer macam mana pun, sebab dia influencer, sebab dia tahu nak buat konten, dia tahu pop jadi artis. Tapi dia tak kena kecam pula Aku rasa hari ni awak tadi dia macam serius ke? Yelah, dia macam Aku rasa macam kau terkesima. Aku teruja dengan cerita-cerita kau. apa Apa benda yang kau cerita, aku suka dengan kau bercerita. Ya ke? Walaupun kebanyakan cerita kau memang aku tak percaya, tapi aku Itu fakta dia. Yang sebenarnya yelah, tak ramai pun musician yang tahu apa aku feel. cerita dia sebenarnya gini lah. Galang dah tengok apa yang dia lalui Sekarang Galang masih nak praktis lagi, nak masuk competition tu lagi ke? Fikir betul-betul. Tapi sebelum itu saya mau tanya cara Kak Zazlin ini menepis kanan kiri, Betul. atas bawah depan So belakang. ini semua satu pelajaran lah. Tapi Kak, kan sekarang kan Akak mungkin sekarang lagi berehat nih dari Healing healing lagi proses, healing dari tengah club heal scene lah. kan. Tak juga. Oke, sekarang nih Akak club scene ya. sekarang lagi sama label kan. Boleh kasih tahu nggak perbedaannya? Akak sekarang nih udah ada yang at least udah ada yang manage, udah ada yang orang jaga lah. Ya udah yang orang jaga. Dulu club scene kan kayaknya kita personal kan, maksudnya Yang apa-apa suci-suci je sendiri. lah cakap. Apa mau tahu dong bedanya apa ya Kak gitu. Beza dia, okay, dulu bila kita sendiri, kita boleh plan apa yang kita nak. Jadi apa, baju macam mana, gaya apa kan. Macam sekarang ni, semuanya diatur lah. Kalau kau nak naikkan satu statement kat story IG pun, Harus ada approval dulu. kau masukkan je, tak ada masalah. Tapi kalau benda tu tak okey, aku akan dapat call lah. Zazlin tolong turunkan benda tu. Oh, diorang monitor Ya, still monitor lah. Because kita menjaga nama Label lah. label. Berarti label itu sebenarnya udah tahu nih, misalkan kita mau sign Zazlin nih. Jadi dia mungkin udah pikir dulu image apa yang mau mereka groom kan. So far apa yang aku boleh cakap, macam akulah aku image tu memang typical singer sah. Yelah, macam I mean like maksudnya nggak ada discussion between the labels. Ada tapi ketemu tengah-tengah gitu. Ada, tapi apa-apa pun mereka terikat dengan Malaysia people. abang dapat ulasan ni. Okey, bagi dia. Pasal abang rasa ulasan dia bila Zazlin. Contoh aku pakai topi dulu. Dalam for the mainstream no topi. Oh gitu. You are not suit for that. Maksudnya tak sesuai karakter itu. Mereka kalau boleh nak karakter, mungkin netizen pernah cakap aku pondan, netizen pernah cakap aku kasar whatsoever. Jadi mereka cuba nak menampakkan aku di sisi yang sebenarnya lembut,
Kalau duduk macam ni kan, Zazlin tak. Jangan duduk macam ni. Duduk perempuan sikit. So dari segi image So semua wait, kalau diorang ada say in that, adakah bermaksud diorang help you with your career development, with your style punya ni, adakah diorang bagi you baju untuk pakai ataupun makeup untuk pakai, ataupun you have to This depends on show. Kalau show tu macam show yang besar, macam konsert Rosa apa kan, yes, diorang akan provide everything lah. Diorang akan siapkan makeup artist akan ada untuk aku load. Tu macam contoh macam sekarang ni basically keluar kan, yang keluar biasa. Okay, Zazlin kalau boleh colour rambut tu biar yang tak pelik-pelik lah. Yang natural, because of senang nak jual untuk TV. Senang untuk tu aku cakap untuk tatapan orang Malaysia lah. Tapi kalau diri sendiri nak jadi yang macam rambut tujuh merah apa semua, boleh, tapi kau kena work extra harder lah, because kau akan dapat banyak kecaman daripada pakcik-pakcik yang tengok TV. Apa ni rambut merah tak sesuai untuk anak-anak mereka pembesaran. So maknanya in other words dengan kata lain, bila Zazlin ni under the label, kau dah jadi ikon. Kau buat je lah apa benda kan, maksudnya label pun dah tak mampu nak buat apa dah, dia orang reda je lah, biarkan je lah manusia ni. Dah tak boleh adjust, tak boleh repair lagi lah. Podcast ni je COVID. Podcast lain semua macam tak boleh. Berarti kurang lebih yang saya dapat terima gitu ya. Maksudnya bedanya di club scene dulu sama di label mungkin Club scene tu lebih bebas lah. lebih bebas, lebih freedom ya. But then this is what I read a few days ago. Kalau this is psychology punya cerita tau. Kalau you associate yourself, kau bersama dengan orang-orang yang elok, yang professional, kau punya tahap professionalism atau tahap talent kau akan naik 30%. Betul. Tapi kalau you are surrounded with orang-orang yang tak betul, at the same time kau punya ni pun akan drop juga. Tapi kayaknya kita perlu tanya advice dari Uncle Neko deh. Boleh juga. Tak nak lah, nanti kawan aku takut jumpa Uncle Neko nanti. Kak, nanti saya kenalin kakak sama jiran kita, namanya Uncle Neko. He's crazy man. Dia apa? Musician? Dia bukan musisi, aku tak tahu dia apa. Kita sebenarnya nggak tahu dia apa ya, tapi dia tiba-tiba suka datang. Tapi dia pandai. Ya, kalau aku takut lah. Sebab aku selalu dapat orang bodoh je. Relax lah. Dia tak ada lah. Panggil Uncle Neko. Okay lah. Korang tunggu kejap lah. Ya. Dia kat rumah mana? Okay. Jangan kejar anjing. Siapa Beb? Anjing tu aku kejar balik. Okay, bye. Bye. Kita lagi nungguin ini nih jiran kita Kak. Tak, ni abang ni mana? Abang Kan Teddy. dia panggil jiran kita itu. Oh, yelah aku lupa pula dia keluar. Kau bagi dia abang, dia pakcik kot. Aku respect lah walaupun sebenarnya dia 17 tahun beza dengan aku. 17 Aku consider pakcik lah sebenarnya. Atuk-atuk lah sebenarnya. Tapi nih kalau cerita sedikit pasal jiran kita tuh dia orangnya eksotik. Aduh, baru mau cerita. Siapa tuh? Assalamualaikum. Apa ni? Inilah dia. Jiran kita. Oh, ni jiran. Assalamualaikum. Angkat. Salam. Mana aja? Mana? Mana? Mana aja Angkat? Mana? Banyak nak pergi rumah Jamal skuter. Jamal skuter. Hidup lagi ke? Hidup dulu Itu kan. Duduk. skuter. Kenapa? Saya Duduk tahu lah. tuh singkatannya. Dia dulu dia jual di Takaran, sekarang dia jual gula-gula hack je. Tapi skuter tuh ada singkatannya. Ada apa tu? Selebriti kurang terkenal. Dia lah. Tapi perut dia aib lah. Aib lagi, Aurat bener. perut tu. Ni kenalkan. Mana? Sihat. Mana? Halo. Hai, man. Hai, bang. Halo. Hai, nak. Kita nggak suruh duduk loh. Oh boleh. Ya. Angkat tak tahu malu. Bukan main geng hilat bajunya ke? Beli bandel. Angkat kenal nggak ini siapa? Angkat kenal. Pernah nampak muka dia. Kak Na nampak Kak Na. Kat TV tahun 2008. 2028. 2008. Kenapa ada kat TV? Ada. Ulang tayang tapi. Oh gitu. Cerita ulang-ulang lama-lama dia repeat balik ah. Apa khabar? Awak buat apa sekarang?
Alhamdulillah sekarang tengah syuting drama Uncle. Lakon lagi. Lakon. Sial. Tak, awak tak boleh buat kerja lain agaknya. Itu je awak kerti. Anjing juga ya Uncle ya. Memang mulut macam Uncle syarah. buat apa Uncle? Uncle jangan. Dia mau bilang buat bodoh tadi yang Tak kan? Uncle bahaya. Nanti Uncle ingat kalau Uncle cakap Uncle buat bodoh, Uncle bunuh diri. Uncle buat apa Uncle sekarang? Uncle dia jalan-jalan kat kawan perumahan ni, kawasan. Tapi mana Abang Teddy? Saya suruh manggil Uncle, saya suruh dia balik ke sini. Mana dia? Dia pergi rumah Timah Kobes. Tadi katanya skuter, Jamal skuter. Itu Uncle yang pergi rumah daripada rumah Jamal. Jamal skuter. Gitu. Uncle ni kerja Uncle duduk-duduk pastikan kawasan rumah mama apa rumah. Dia boring dengar Uncle ngomong, dia mendingan chatting katanya. Benar aja Mana aja ada orang tua. Pakcik buat apa? Pakcik tadi dah masukkan saya. Pakcik kata saya tak tahu buat apa. Pakcik buat apa? Okey, yang kita cerita awak punya cerita dah. Tak nak, saya nak pakcik punya cerita. Apa awak nak tahu pasal Pakcik buat apa? Jaga kawasan perumahan ni. Kalau ada rumput panjang, Uncle biarkan. Tahu. Dia cerita apa? Kenapa dia datang rumah sini? Apa hal? Ini temannya Sasha. Dia lepak. Kan saya mau ini competition. Sekarang ada cerita tu hari dia nak masuk pertandingan menyanyi. Dia Mau beritahu tanya-tanya lah ni. macam mana cara-cara apa benda semua. Macam kalau kata dia nak masuk pertandingan tu, dia kena sediakan mental dan fizikal dia. Fizikal je lah, mental tak ada. Mental kena. Kalau Dia tak ada mental, macam mana nak buat lagi dia fizikal dia. dia kutuk orang je. Dia teruk. Nanti babe. Pakcik rasa pakcik buat kerja jalan-jalan rumah orang tu Jangan panggil bagus lah. pakcik, panggil uncle. Tak tahu saya nak pakcik dalam bahasa Melayu. Abang pun okey. Uncle bahasa Melayu dia apa pakcik? Abang. Uncle tu dalam bahasa Melayu. Dia mikir dia. Because saya tak suka cakap Melayu. Uncle lah. Pakcik tu uncle. Uncle tu pakcik. Pakcik. Sekarang ni uncle ni Abang. dia ni kolektor. Kolektor apa? Baju-baju kilat. Lagi jumpa baju pinjam. Dia nak Scary lah pakcik. dia penulis buku. Oh. Tapi dia collect semua apa poem Ya, macam tu. poem. Peribahasa untuk masuk buku. Okey, apa mana buku tu? Dia boleh belanja macam mana? Macam mana pakcik? Boleh. Dia boleh ajar. Asal kita bahasa Melayu bahasa indah. Tadi kata orang panggil pakcik pun marah nak uncle. Itu bahasa Melayu bahasa indah. Sekali aja udah cukup. Banyak banget gini. Lah. Oh, iya. Uncle Sailor Moon begitu. Yes. So, kita nak kumpul, nak pergi semarakkan bahasa Melayu ke seluruh dunia. Oh. Okey, Uncle. Oh, terus buka spek. Bila boleh buka spek macam ni macam Bini Najib kan. Tadi katanya gimmicknya mau ini nggak kelihatan. Galang nggak kelihatan. Terus sekarang tiba-tiba langsung buka. Carry forward. Oke, siap. Lanjut. Show must go on. So kita kumpul di bahasa Melayu ni, kita nak bagi popular kat satu dunia, kemudian bagi orang putih semua tahu. Untuk rafting to water origin. Udah kemarin itu udah. Cancel kan? Yang lain. Kan kita cancel yang Oh tu. iya benar. Cancel. Tapi ya oke, lanjut. Show must go on. Kan Uncle dah cakap mental tak guna, physical. Dia dah tahu. Uncle dah bilang. Kita cancel kan. Uncle kenal. Kurang makan minyak ikan. Ya benar. Aku bila dia datang rumah kita je aku pening tau. Benar lagi. Dengar. Okey. Dia marah ni. Tapi ini dia tak faham cakap orang putih. Oh gitu. Apa tu apa? Lifting. Hanya Grafting. Rafting. Dia sebut tadi pun lifting. stupid animal. Ya, stupid. Rafting Takut kan? water origin. Tapi dia baik sebenarnya. Swimming to the side. Tadi dia kata nak angkat bahasa Melayu. Yelah nak bawa ke international kan. Tak nak dengar ke tak nak dengar? Okey. Bila lah pakcik. Okey, pakcik betul. Aduh. Rafting. Kenapa yang foto jatuh? Okey. Kena lagi kau. Kena lagi kau. Rafting.
to water origin. Tu water origin. Swimming to the side. Painful first. Easy later. Berakit-rakit ke hulu. Renang-renang ke tepian. Rakit-rakit dahulu. Senang-senang dia. Ni pakcik ni cacat ke apa sebenarnya? Dia bukan. Okey, satu lagi. Satu lagi pendek. Pendek. Siap. Kecil dia demam dulu. Oh ya, patutlah. Umbrella ready before rain. Sediakan payung sebelum hujan. Yes, keren gila. Payung aku bodoh sangat ke? Gila. Jangan cakap macam tu kat pakcik ni. Okey. Pakcik. Uncle kasih ini dong, kadang-kadang kan hidup lagi Pakcik balik lah lama. pakcik. Balik. Nasihat Nak balik. Nasihat. Kasih nasihat terakhir. Nasihat. So habis ini kita mau main game. Saya mau Uncle panggil Abang Teddy lagi. Habis ini kita mau main game. Okey, nak nasihat kat siapa ni? Kak Jazlin. Saya nasihat awak di masjid buang lagi iblis kat bawah dan ramai-ramai. Okey, kita jumpa lagi ya. Okey. Uncle. Aku jalan-jalan tu singgah masjid yang sekali ya. Awak ni laki-laki ke perempuan? Syaitan. Bodoh. Hati sepi, rumah sunyi, ingin bergoyang, tak pandai menari. Jangan risau, dengan adanya kasut disko cap kuda gila, semuanya akan dapat diatasi. Meningkatkan jati diri, semakin handsome, pandai menari di mana-mana saja anda berada. Dapatkan kasut disko cap kuda gila di mana-mana kedai Aceh yang berdekatan. Asik nih. Kita main game. Kita main game. Kita main game Okey, sekarang ni kita main Position game. berubah ni. Position kita dah berubah sebab I team dengan Galang, Zazlin dia game dengan tak Abang tahulah Teddy. siapa yang pairing Alright. aku dengan dia. Kita telah disediakan beberapa perkataan yang setiap team kena bagi clue dekat dia punya teammates untuk teka. Dan cluenya hanya satu perkataan. Satu perkataan, tak boleh sinonim, tak boleh Dua translate. perkataan. Oh, Okay, are we ready? Ready? Okay, kita start dengan Abang Teddy dengan Galang. Alright. Ready? Azlin. Ya. Leonardo DiCaprio. Pelakon. Next. Apa? Oh, sorry Alang. Leonardo DiCaprio Kapal laut. Dua perkataan. Kapal lah. Kapal lah. Wait. Titanic. boleh Kena kapal. Tapi tak apa. Give lah. Bagilah. Tak boleh, ini tak adil. Leonardo DiCaprio kapal laut. Betul Terang-terang lah. aku pun Titanic. Aku baru nak sebut Celine Dion lepas tu. 1-0. Okay, betul. Boleh. Okey, sekarang Terima. Tasha lah. Tasha. Confirm tak Tasha. Dia apa ni? Okay. Tommy. Tommy aku. Kau. Tak, Tommy tu Tommy apa? Itu jawapannya. Tommy. Udah cukup satu kata aja. Yalah, Tommy. Gitaris. Anda dah macam senang Aku ngajar anak-anak kau lah. Abang tadi sekarang. Aduh. Aku. Betul Ya, tak? benar. Yang kau main yang bagi kalau. Allah. Okey, hari Sini raya. kat aku. Pingai. Hari raya. Hari Fitri. Siapa? Oh, Aku rasa aku boleh jawab kot lepas ni. apa tadi? Hari Raya. Ya. Panas sini. Okey, aku lagi mikir. Taimah. Cepat. Solat. Solat. Syah tak tahu pak solat ni. Salat. Ramadan. Aduh.
Aku lagi Ya. Aku. Enggak dong dia dong. Abang tahu Kau kena jawabannya. jawab. Tak lah. Abang yang kena jawab lah. Ya. Aku kena jawab. aku saya jawab. lagi. Aku kena bagi hint lagi. Bagi saya lagi. Betul juga. Aku tak sabar ni nak jawab ni. Ingai. Tadi apa solat Solat. Hari raya solat. Pakaian. Benar. Tak aku fikir lain ni. Pakaian. Baju kurung. Okey. Solat, pakaian. Okey. Hari raya. Laki-laki. Lelaki. Oh, ni. Solat, pakaian, lelaki. Baju Melayu. Okey. Aku rasa dah hampir dah ni. Aku. Ya. Okey. Kepala. Songkok. Aku dah agak dah. Ya. Berapa? 2-1 ya? 2-1 ya? Okey. Gelak dulu. Jadi Zazil, lepas ni kau pula. Matilah aku. Aku dah agak dah. Angsa. Angsa. Itik. Aduh, bukan. Angsa. Okay. Sini, senang. Sudip. Nasi itik. Mana kita mengenai angsa ni, Kai? Okey. Angsa tadi Sudip. Potong. Okay, kau dengar Sudip Okay. Angsa. Potong. Sudip. Ya, okey. Okey. Dah. Dah. Periuk. Sudip. Periuk. Niaga. Angsa hotel Flamingo lah. Okey. Sudip. Periuk. Walk. Tu walk besar tu. Translate. Translate tu? Tak boleh. Tak boleh. Oh, kuali Boleh. Kau nak satu makan? Sama-sama makan. Satu-satu. Pasal tu translate. Tak boleh. Kuali. Ya, dah. Apa kena mengenai angsa? Itulah pasal kau. Potong bebek angsa masa dikuali. Indonesia. Kau nak pujuk Sorry. Okey. Mana betul lah masak. Pada dekat. Yelah kau dengan cakap ni. Kau kena dengan cakap aku Sudip. Sudip. Kuali. Okey. Okey. Periuk. Okay, dah. Ya. Come on Syah, bagi aku jawab Syah. Dah minta orang tu Berapa jawab. ni sama ya? Okey. Kita menang. Okay. Yes. Oh lepas ni kau pula bagi aku hint tau. 17. 17. Sweet. 17. Oh, Aduh, apa ni? gadget. Boleh kata aku Boleh. Gadget. Gadget 17. Okay, panas ni. Okay. Gadget. Tahu tak? Yes. Gay tak bodoh. Okey dah. Nazrin standby. Kata. Aku bagi kau pula. Oh ya benar dia. Ya. Dia. Oh ni lama sikit pasal kau kurang sedih. Okey. Aduh saya. Senang. Kau menakutkan aku. Wangi. Perfume. Berapa dah? 3-1. Biasa. Sebab ni kita kena yakin yang diri kita sama ni. Ini anak-anak zaman sekarang senang lah ni. Bodoh. Aku dah lega sikit dah. Dah jangan. Tapi perlu Okey. Sekarang kau pula hint aku. Susah ni. Okay ke? Susah ni. Okay ke? Panas sini. Okay, panas sini. Kita kena sama.
Jauh ni. Jangan guna Indonesia Ya, punya ya, ni. ya. Okey. Jadi, Angsa. Angsa bodoh. Angsa paling tongong. okey, bila Diam dah, weh. Tenang. Kuali tu pandai dia bagiin angsa. Bola. Takkan kalau Bola. bola, dia ni deep sangat lah. Bola. Mungkin sebab dia proposal kan. Kenapa pula? Bola. Manchester United. Aduh, bukan. Apa jawapan dia ni sekarang siapa ni? Zazlin, bagi abang. Apa jawapan dia? Tak, dia bagi bola. Bola. Tak jawab. Oh, Abang jawab Manchester United salah. Okey. okey. Bola game. Boleh? Bola, game. Boleh? Lah, tak begitu lebih pun. Game. Bola, game. Decision. Itu memang anda Zazlin. Oh my god. Kita cakap aku yang tak Macam mana si bodoh ni boleh jawab? Kita tak payah pergi sampai angsa. Jangan sampai aku Pergi station. Haiwan tak main. Angsa tak bersalah again. Betul kan? Saya salah. Yes. Okay, come on, baby. Kau nampak lagi kau menyesal ke partner dengan aku. Tak Aku salah. dah cakap Maknanya kau. chemistry kita. Okey, sambung. Aduh. Aku kena jawab ni, Setan. Peluk. Peluk. Tidur. Dekat ke tu? Okay. bagilah. Bagi nak kat dia. Peluk. Okey. Oh, I know. I know. Bring it on. I know. Yes. Give it to me. Serius? Yes. Peluk yang tadi Tidur. Dah tentu dia jawab tidur, aku kata salah. Dia cakap tidur. Dah jawab. Dia dah bagi hint. Tak boleh, dia dah Hint bagi aku. hint. Ya, yelah. ya, saya jawab sekarang. Bantal. Menyesal. Okay, Kenapa tak kuning? Kenapa tak kuning? 4-2. Dalam Maiter. Your turn. Stress lah main game ni. Bukan. Kan tadi siapa? Abang tadi kan? Abang. Kamu. Syasyalah. Bukan, I bagi you. Sekarang kau lah. Kau lah yang Okay. kena bagi hint. Kau bagi hint kat aku kau. Betul-betul lah. Ya, Panas sini. Yes. Aku jawab PlayStation tadi. Dapat ni. Tapi Dapat ni ni. kena bagi yang tidur. Dapat ni. Okay. Kau bagi yang peluk. Tapi kau tak jawab. Ha? Ya, tapi So sekarang kau nak aku jawab kau. Kita nak ni. Kita nak Okay, tak otak kisah. kita sama siapa yang jawab frekuensi. sampai bagi hint. Kau kena ingat. Tadi kau bagi hint. Diam boleh tak? Okay. Style lah. Okay. Geng angsa. Okay. Kuali. Belum. Pandang. Ush, dia pandang betul tu. Oh. Come on, Syasha. Come on, Syasha. Serap. Pandang. Klip. Siapa ni? Aku. Okay, Leslie. Pandang Syasha jawab apa? Okey. Apa nak bagi ni? Ni pandang. Susah. Tu kelip. Anggota. Okay, anggota udah. Mata. Cakap mata. Mata. Lagi dua. Okay. Berapa tu? Benar lah. Last. Berapa skor? Aku dah nanya ni. 5-3 5-2. Saya awak. Aduh, dah kalah dah kita. Tak apalah kita habiskan game ni lah. Tak, actually bagus game ni menampak kita orang tak bodoh lah. Tak ada. Lah. Seram. Easy. Easy. Kau jangan easy sangat. Easy. Waktu. Waktu. Jam. Tunjukkan kamera. Kamera sana. Duduk. Kursi. Kita ni
bertuah sebab kita dikelilingi dengan orang-orang yang boleh bercakap, boleh share cerita dengan kita, kongsi pengalaman hidup, sudi luangkan masa dengan kita. So on behalf of Abang Teddy dengan Galang, I would like to say terima kasih Sama-sama, sebab sudi kasih. datang, sudi share kita. At least kita nak tahu sesuatu tu kita tanya dekat orang dia terus. Benar. Kita Kita jangan jangan assume, dengan assume jangan apa, kita tanya straight to the point, biar keluar daripada mulut dia sendiri. So Ada lagi soalan nak tanya? Biar aku keluar dari mulut aku tak sendiri. payah simpan. Aku rasa ni dah 4 episod dah. Dah part 4 dah Panjang ni. ni. So terima kasih, jangan serik-serik untuk jumpa kita lagi, dan kita mendoakan agar Amin. your career, your kehidupan jadi lebih tenang, jadi lebih kuat, jadi lebih successful. Amin. Dan dikelilingi dengan orang yang baik-baik. Amin, amin, amin. Tiba masa sementara, semoga kita hingga nanti bertemu kembali di sini bersama lagi. Jangan buat-buat tak reti. Like, share, komen, subscribe. Sekarang, oi! Panggil Abang Teddy ya. Buku. Uh-uh. Baik. Uh-uh. Panggil Teddy Uh-uh. Pergi jumpa Aku tengok dah buku tu. Blocking. Cermin mata tinggal ni. Aku tengok dah buku tu. Tak boleh. Nak tengok juga okey lah. 50 sen macam tu. Blocking. Okey, kau Panggil Abang Teddy ya. Alright. Alright, bye.